عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وبصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن. رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. Daripada An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebaikan itu ialah akhlak yang mulia, dan dosa itu ialah apa yang bergema dalam dadamu dan engkau benci jika ia dilihat oleh manusia. Hadis riwayat Muslim. Dan daripada Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, katanya, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bersabda, engkau datang untuk bertanya tentang kebaikan. Aku menjawab, benar. Baginda bersabda, mintalah fatwa daripada hatimu sendiri. Kebaikan itu ialah apa yang menenangkan jiwamu dan mendamaikan hatimu. Manakala dosa itu ialah apa yang menggoncang jiwamu dan membuat dadamu ragu, meskipun manusia memberi fatwa kepadamu. Hadis Hasan, riwayat dua Imam, Ahmad dan Ad-Darimi.